kecerdasan buatan kini bukan sekadar alat inovasi sahaja, tapi ia boleh menjadikan satu bahan, satu senjata yang dapat merosakkan maruah seseorang. Jadi bahaya ni, ancaman ni adalah ternyata bagi wanita, kanak-kanak dan juga golongan siapa-siapalah yang akan boleh dijadikan sasaran manipulasi imej dan juga maklumat. Jadi soalan saya, apakah mekanisme perlindungan dan juga langkah penguatkuasaan sedia ada oleh MCMC bagi menangani penyalahgunaan AI generatif, khususnya dalam isu penghasilan kandungan seksual tanpa kerelaan ataupun non-consensual sexual contact dengan izin, ataupun deepfake terhadap individu dewasa. Jadi selain tindakan reaktif terhadap platform seperti Grok, apakah strategi jangka panjang MCMC untuk menyekat kemunculan platform AI baharu yang tidak mempunyai garis panduan keselamatan atau yang ketat bagi mengelakkan manipulasi imej secara berleluasa? Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih ahli yang berhormat Bukit Bendera. Satu soalan yang sangat-sangat bagus, dan ini juga merupakan cabaran yang dihadapi olehlah MCMC, olehlah kerajaan. Bukan sahaja kerajaan Malaysia, tetapi saya percaya seluruh dunia. Sejujurnya, selain daripada tindakan reaktif, kalau nak cakap tentanglah tindakan proaktif yang boleh dilaksanakan, sebenarnya pilihan tak banyak. Saya nak ambil Grok sebagai satu contoh. Grok apabila dia diperkenalkan ataupun dibuka untuk pengguna, untuk mengguna pakai, dia tak ada function nudified. Dia tak ada. Function itu sebenarnya hanya diperkenalkan pada hujung tahun yang lalu. Tetapi selepaslah aduan daripada banyak kerajaan, bukan sahaja MCMC, kerajaan Malaysia, tetapi kita nampak tindakan yang tegas daripada kerajaan Indonesia, kerajaan Filipina yang jugalah ban aplikasi Grok itu, dan kita nampak bahawa kerajaan-kerajaan di negara lain sepertilah Jepun, sepertilah Singapura, sepertilah UK, Germany, France yang juga telah express ataupun mengutarakan ketidakpuashatian ataupun hasrat mereka untuk mensiasat Grok itu. Kita nampak bahawa XAI cepat-cepat buat satu pengumuman bahawa mereka akanlah take out ataupun keluarkan function notified tersebut, fungsi notified tersebut, dan mereka juga datang ke Kementerian Komunikasi untuk berjumpa denganlah Datuk Menteri Komunikasi dan saya bersamalah dengan pegawai-pegawai daripada MCMC. Jadi saya rasa yang paling penting adalah, pertama, Malaysia mempunyai perundangan yang cukup jelas. Di bawah OMSA, kita cakap bahawa kalau sebaranglah CSAM material adalah sebenarnya priority harmful content, di mana platform yang dilaisenkan itu perlulah turunkan serta-merta. Dan kedua, walaupun dia bukan CSAM, bukan child pornography content, tetapi adalah kandungan orang dewasa, juga merupakan harmful content yang perlulah platform yang dilaisenkan itu untuk ambil tindakan serta-merta. Selain daripada itu, kita ada CMA, Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana Seksyen 233 juga menyatakan dengan jelas bahawa tak bolehlah kongsi ataupun menyebarkan maklumat yang bersifat lucah, sumbang ataupun menjelek terlampau. Ini merupakan satu kesalahan di Malaysia. Jadi saya percaya bahawa untuk kita pastikan bahawa semua ini apps punya developer ataupun AI punya developer follow the guardrails, dan jugalah pastikan bahawa produk mereka adalah followlah safety by design. Pertamanya, undang-undang yang jelas di semua negara dan juga tindakan yang serta-merta oleh semua kerajaan adalah sangat-sangat penting.